akaun kau boleh jadi akaun keladi. Kalau ada orang DM suruh share QR bank konon nak bagi duit, stop. Ni bukan rezeki, ni perangkap. Sekarang ni tengah viral satu modus baru. Ada orang post konon nak kongsi rezeki, suruh PM minta QR bank. Janji bagi 300, 500 untuk beli barang dapur. Nampak ikhlas, siap tunjuk bagi akaun beribu-ribu. Masalahnya, inilah yang paling bahaya. Bila kau bagi QR bank atau nombor akaun dan dia transfer duit masuk, akaun kau boleh jadi akaun keldai tanpa kau sedar. Lepas tu, apa jadi? Akaun kena flag. Bank negara masuk, polis masuk. Nak buka akaun baru pun susah. Nak kerja pun boleh sangkut. Ini bukan main-main. Bekas orang bank, bekas polis pun dah pesan, bank takkan minta benda ni secara rawak. Kalau betul nak bantu, tak perlu pun minta maklumat peribadi orang. Dan satu lagi, siapa yang terlalu baik hati nak bagi duit pada orang yang tak dikenali tanpa sebab jelas? Pakai logik sikit. Kalau tengah susah sangat, kerja jujur walaupun susah. Lagi selamat daripada rosakkan masa depan sebab rezeki instan. Tolong jangan share QR bank, tolong jangan share nombor akaun. Alert diri sendiri, alert kawan-kawan. Sekali akaun kena tag, nak betulkan boleh makan bertahun.